tolong ya, biarlah kita dalam hidup ni, cubalah kita jadikan ayat-ayat tertentu, hadis-hadis tertentu, zikir-zikir tertentu yang menjadi rutin kepada makanan rohani kita. Puan-puan, cuba beritahu kepada Ustaz, apa lagi nikmat yang lebih hebat daripada masuk syurga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang Ustaz kasihi, hormati tuan-tuan dan puan-puan sekalian peserta Mihrab Al-Quran. Ustaz doakan agar semua kita dalam keadaan sihat afiat, yang sakit disembuhkan, yang berhajat disempurnakan hajat, yang bermasalah dengan keuangan akan diselesaikan oleh Allah dengan anugerah kekayaan dan keuangan yang mencukupi. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita meneruskan lagi Mihrab Al-Quran, kajian 99 nama Allah Asma'ul Husna dalam pembentukan kepribadian mukmin siri yang kedua. Semalam pada hari Sabtu kita berbahas tentang muqaddimah kepada Asma'ul Husna yang Ustaz tidak berhasrat untuk mengulanginya. Maka pada hari ini kira-kiranya kita akan meneruskan lagi muqaddimah tersebut. Maknanya mengkaji nama Allah satu demi satu ni belum lagi, tapi kita masih lagi di peringkat membuat muqaddimah. Dan muqaddimah ni sangat penting untuk kita mengetahui akan keseluruhan maksud Asma'ullah Al-Husna. Pada pagi ini hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Ustaz mulakan dengan surah Taha ayat 8. Surah Taha ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Surah Taha. Ini bagi menjawab, kok di sana ada yang bertanya, Ustaz, kenapa ya nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus yang 99 itu dinamakan Asma'ul Husna? Apakah ia direka cipta oleh para ulama? Jawabnya tidak, sama sekali tidak. Tetapi Al-Asma'ul Husna itu sendiri adalah nama yang digazet, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Maka keseluruhan yang bakal kita akan pelajari ini sememangnya berpandukan kepada Al-Quran dan berpandukan kepada As-Sunnah. Dan tentunya Ustaz tidak sama sekali berbicara tentang Asma'ul Husna ini ambil daripada falsafah ke, ambil daripada mantik yang bukan Islami ke, sebab itu bercanggah dengan semangat Al-Asma'ul Husna yang ditetapkan oleh Allah sendiri pada surah Taha. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menetapkan Asma'ul Husna, yang menetapkan nama-namanya? Jawapannya ialah kerana Asma'ul Husna ini adalah hak milik Allah. Maka Allah tentunya yang paling mengetahui tentang nama-nama yang terbaik, yang selayaknya untuk dirinya dalam keadaan kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu untuk mengenali Allah kecuali pada kadar yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Asma'ul Husna. Seterusnya hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kalau kita merujuk kepada surah Al-A'raf, ini Ustaz bagikan semua nota-nota ini supaya tuan-tuan mudah nak buat rujukan ya. Kalau kita rujuk kepada surah Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna
fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pada ayat ini ada beberapa perkara penting yang Allah nak notiskan kepada kita. Pertama sekali ialah penegasan adalah hak milik Allah yang paling sempurna, Asmaul Husna 99. Yang kedua ialah fad'uuhu biha. Ini tajuk baru yang kita nak fokuskan pada pagi ini. Fad'uuhu biha. Maka tak kala mana kamu ingin berdoa kepada Allah, maka jangan berdoa tangan kosong. Apa maksud berdoa dengan tangan kosong? Iaitu berdoa tanpa bersandarkan kepada nama-nama Allah yang indah-indah 99 itu. Sebaliknya, Allah menghendaki kita di saat kita bersimpuh kepadanya, merengek kepadanya, berdoa kepadanya, meratap kepadanya, Allah minta supaya kita berdoa dalam keadaan kita melantun-lantunkan Asmaul Husna. Allah suka? Ya, Allah suka. Allah seronok? Ya, Allah seronok. Jadi kita akan tengok macam mana contoh-contoh doa yang berpandukan kepada Asmaul Husna, dan insya-Allah kita akan cuba belajar cara nak berdoa dalam bentuk melantun-lantunkan Asmaul Husna dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suka tak kala mana kita berdoa menyebut Asmaul Husna. Ini yang insya-Allah kita akan cuba lihat dalam kuliah kita pada hari ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz menyunting sepotong ayat Al-Quranul Karim pada surah Fatir ayat 28. Surah Fatir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Sadaqallahul azim. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Mungkin tuan-tuan bertanya, Ustaz, kenapa ni bincang bab Asmaul Husna tiba-tiba keluarnya ayat ni? Sedangkan ayat ini zahir tak nampak pun cerita Asmaul Husna. Tuan-puan, ini adalah satu peringatan. Ini adalah satu peringatan untuk kita semua, apa dia? Di saat kita nak mempelajari Asmaul Husna, di saat kita nak mengkaji Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah-indah 99 itu, tolong ya, jangan sesekali kita belajar melalui seseorang yang tidak ada background agama. Jangan sesekali kita belajar dengan seseorang yang hanya mempelajari ilmu agama secara mendatar. Sebab apa? Akhir sekali, huraian yang dibuat oleh guru tersebut, perbahasan yang dibuat oleh guru tersebut kadang-kadang menyimpang daripada kebenaran. Kadang-kadang menyimpang daripada maksud yang sebenarnya. Oleh kerana itulah nasihat Ustaz, ya, sebagaimana juga ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita nak belajar ilmu fiqh, pastikan guru itu mahir bab fiqh. Kita nak belajar ilmu tafsir, pastikan guru itu mahir bab tafsir. Kita nak belajar bab tasawuf, pastikan guru itu ada latar belakang ilmu tasawuf. Demikian juga di saat kita nak belajar ilmu Asmaul Husna, kita kena pastikan guru
yang akan mengajar kita itu adalah guru yang ada latar belakang agama, yang akidah yang kukuh, yang mantap, memiliki ilmu yang sememangnya layak untuk mereka guru tersebut berbincang dengan kita semua. Jadi ini disiplin yang paling penting. Dan insya-Allah Ustaz secara peribadi, insya-Allah pastinya Ustaz akan bertanggungjawab. Ustaz bertanggungjawab dunia dan akhirat atas apa Ustaz sampaikan ini, kerana Ustaz tahu ilmu ini ilmu untuk mengenali Allah. Maka Ustaz alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala diberi peluang untuk belajar ilmu agama secara disiplin ilmu daripada BA-nya, masternya, PhD-nya, termasuklah dalam bidang tafsirnya, dalam bidang bahasa Arabnya, dalam bidang akidah dan syariahnya. Maka komplementari itu insya-Allah biiznillah Ustaz berkeupayaan untuk membahasnya dengan baik biiznillah dan menghurainya dengan baik biiznillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Berkenaan dengan Asmaul Husna ini, marilah sama-sama kita mendengar kepada sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi tis'atun wa tis'una isman, man hafazaha dakhalal jannah." Lillahi tis'atun wa tis'una isman, man hafizaha dakhalal jannah. Yang bermaksud Allah itu memiliki 99 nama yang kita sebut Asmaul Husna. Dan sesiapa yang menghafaz 99 nama itu dakhalal jannah, pasti dia akan masuk syurga. Dalam memahami hadis ini ada dua kefahaman ulama. Pertama, ada sebahagian ulama yang mengambil zahir nas. Zahir nas. Zahir nas macam mana? Okey, nama Allah yang 99 itu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus sampai akhir itu memadai dengan kita menghafaznya sahaja. Menghafaznya sahaja. Baca biar fasih, hafaz biar lancar dan ingat, baca setiap hari, baca setiap hari, baca setiap hari sehingga mendarah daging dalam kehidupan kita, boleh membacanya tanpa teks, maka dakhalal jannah, orang itu layak masuk syurga. Itu adalah makna pertama dalam menghuraikan hadis ini. Makna yang kedua, di kalangan ulama mereka memberikan sedikit pemberat. Pemberat yang bagaimana? Maksud menghafaznya ini laisa bimujarrad al-hafaz, bukan semata-mata menghafaz, tetapi sebaliknya ialah mengamalnya, sebaliknya ialah menghayatinya. Jadi pergi ke tahap yang lebih dalam, menghayati Asmaul Husna. Contoh, katakanlah Ustaz bawa satu ayat Quran di sini ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ini ialah daripada surah Al-Mujadalah. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ustaz tidak mahu menghuraikan lebih panjang tentang asbabun nuzul, tetapi Ustaz nak fokus kepada di sini adanya Asmaul Husna yang datang dalam bentuk sifat Allah. Apa dia? Sami'. Allah itu Maha mendengar. Basirun. Allah itu Maha melihat. Jadi apakah yang dikatakan menghafaz Asmaul Husna itu sebatas Allahu Sami'un, Allahu Basirun, Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat? Maka jawab kepada ulama yang kedua ini kata tak cukup tu, tapi penghayatan tu kena ada.
Penghayatannya bagaimana? Bila kamu tahu Allah itu sami'un, Allah itu maha mendengar, Allah itu basirun, Allah itu maha melihat, maka di saat kamu yakin, beriktiqad, faham asma'ul husna, Allahu sami'un, Allah itu maha mendengar, maka janganlah kamu pula pandai-pandai untuk bertutur dengan tutur kata yang tidak elok. Kamu mengumpat ke, kamu mencela ke, kamu mengaibkan orang ke, kamu nak mengadu domba ke, kamu nak membisik-bisikkan yang tidak baik ke. Kenapa? Kerana Allahu sami'un. Allah itu maha mendengar. Dan Allah itu bukan sekadar maha mendengar, basirun. Allah lagi maha melihat. Melihat apa yang kamu cakap, melihat apa yang kamu tulis dalam Facebook kamu, dalam YouTube kamu, yang kamu mungkin membawang, yang kamu mungkin mengata orang, yang kamu mungkin panjangkan fitnah tanpa usul periksa. Dan di sebalik Allahu sami'un, Allahu basirun, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat, maka Allah Subhanahu wa taala juga yang memiliki maliki yaumiddin, hari pembalasan. Dengan arti kata lain, kalaulah kita buat tidak baik, maka dijatuhkan hukuman yang keras, namanya neraka. Kalau kita buat yang baik, maka dijatuhkan hukuman baik, namanya syurga, melalui Allahu sami'un, Allahu basirun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maksud sesiapa yang menghafaz Asma'ul Husna ini masuk syurga, dia bukan sekadar menghafaz semata-mata, tetapi lahirnya satu penghayatan kehidupan yang berlandaskan syariah compliant, ikut syariat, tak langgar syariat. Sebab apa? Hidupnya sentiasa sahaja dipagari oleh suasana Asma'ullahul Husna yang menjadikan hidupnya berdisiplin. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, mana satu betul ni Ustaz? Dah ada dua pendapat ni. Pendapat pertama yang mengatakan bahawa sesiapa yang menghafaz Asma'ul Husna 99 masuk syurga. Pendapat kedua kata bukan sekadar hafaz tapi berlakunya penghayatan sehingga membentuk disiplin dalam kehidupan, barulah kita layak masuk syurga. Maka jawapannya dua-dua sekali. Jawapannya kedua-dua sekali. Kalaulah boleh diambil dua-dua sekali, kenapa kita harus memilih? Apa maksud? Okey, dua-dua sekali dengan arti kata lain, kita menghafaznya insya-Allah masuk syurga. Dan kita menghayatinya menjadikan kita lebih-lebih lagi lah untuk keberadaan kita dalam syurga. Ustaz, yang pertama tu agak mudah tu menghafaz. Belum tentu. Belum tentu rasanya peserta mihrab Al-Quran ini ingat semua Asma'ul Husna 99. Cuba cek sikit. Cuba type kat sini berapa orang yang secara jujurnya yang secara jujurnya hafaz Asma'ul Husna 99. Boleh kunyah-kunyah begitu je tanpa tengok pada teks. Ustaz nak belanja hari ni. Belanja Ustaznya apa dia? Dalam bentuk sarapan pagi. Nasi lemak makcik Kia. Bayar sendiri dan orang kata makan sendiri. Ya. Tengok ada yang kata boleh, ada yang kata tak mampu. Maknanya apa dia? Walaupun kita letak hak yang paling minima untuk menghafaz pun belum tentu kita hafaz. Apatah lagi nak menghayatinya. Jadi ala kulli hal, Ustaz nak minta secara jujurnya kepada semua peserta mihrab Al-Quran. Mulai saat ini, mulai hari ini, mulai saat ini, tolong jadikan salah satu daripada target tahun 2022 ialah untuk hafaz Asma'ul Husna 99. Ini assignment yang Ustaz beri kepada tuan-tuan dan puan-puan. Biarlah dalam kepala kita ni ada target-target akhirat. Kalau kita ni pergi kerja pagi, balik kerja petang, pergi kerja pagi, balik kerja petang, pergi kerja pagi, balik kerja petang. Kalau kita ni asyik sibuk dengan apa dia? Dengan YouTube, dengan Instagram, dengan Facebook, dengan Telegram kita, dengan WhatsApp kita, why not
Mulai saat sekarang kita cuba sisihkan seketika, kurangkan seketika untuk kita tarik supaya sibuk kita ni apa dia? Sibuk kita sibuk menghafaz Asmaul Husna. Sebab jaminannya bukan calang-calang. Jamin masuk syurga. Tuan-puan, cuba beritahu kepada ustaz, apa lagi nikmat yang lebih hebat daripada masuk syurga? Dan bila masuk syurga bermakna tidak masuk neraka. Apa lagi nikmat yang lebih hebat daripada masuk syurga dan tak masuk neraka? Tidak ada, hadirin sekalian. Ini nikmat yang paling hebat. Tolong jangan kata, ustaz, bukankah nikmat yang paling hebat ni ialah dapat bonus akhir tahun? Bukankah nikmat yang paling hebat ialah dapat melancong pergi ke UK, US, Dubai? Sesiapa yang berkata demikian, nampak sangatlah betapa ceteknya makrifah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan, ambil satu kata kunci. Apa jua motivasi tentang syurga, kita kena ada semangat untuk melakukannya. Apa jua motivasi tentang syurga, kita kena ada semangat untuk melakukannya. Termasuklah yang setelah kita bicara ini, bahawasanya sesiapa yang menghafaz Asmaul Husna masuk syurga. Jangan sampai ke peringkat kita dikatakan hilang rasa. Ini penting ya. Tuan-puan, ustaz ulang sekali lagi, tolong jangan sampai ke peringkat kita ni menjadi manusia hilang rasa. Apa maksud hilang rasa? Sebut tentang syurga pun tak ada rasa gairah, tak ada rasa excited, tak ada rasa seronok, tak ada rasa teruja. Sebut tentang neraka pun tak ada rasa berdiri bulu roma, tak ada rasa takut, tak ada rasa gerun. Wah, ini bahaya ni. Ini namanya manusia yang mati rasa. Kau nak faham bicara ustaz, senang je. Manusia yang mati rasa ni samalah seperti manusia yang sudah biasa berjalan berkaki ayam, tak pakai selipar dan kasut, sampai ke pekat kedua-dua tapak kakinya dah keras serati. Pada masa itu, Masya Allah, berjalan atas panas pun tak rasa panas, berjalan atas batu pun tak rasa keras. Ustaz pergi ke Afghanistan hujung tahun lepas. Bila kita pergi ke pendalaman, kita rasa giling kepala. Macam mana musim sejuk yang kita ni pakai berlapis-lapis stokin, tiba-tiba anak-anak muda berjalan, berkeliaran dalam keadaan di padang pasir itu, tidak pakai stokin, tidak pakai kasut, berjalan elok-elok saja di atas padang pasir dalam keadaan batu sana batu sini. Kenapa jadi macam tu? Sebab mereka hilang rasa. Hilang rasa, tak sakit apa-apa. Demikian juga hadirin sekalian, bila hati kita hilang rasa, sangat bahaya. Okey, Nabi kata sesiapa yang menghafaz Asmaul Husna 99 maka masuk syurga. Tak terasa nak hafaz. Tanda kita ni maaf cakap, ini namanya hilang rasa. Berbeza dengan kalau kita ni jenis ada hassasiyah, sensitivity yang tinggi, bila Nabi kata sesiapa yang menghafaz Asmaul Husna 99 dakhala jannah masuk syurga, kita akan tak sedap duduk, tak selesa duduk kecuali fikir macam mana ni aku boleh menghafaz. Okey, aku boleh menghafaz 10 Asmaul Husna dalam masa sebulan, maka insya-Allah 10 bulan cukup 100, maka disusun. Ini yang kita nak, hadirin sekalian. Jadi, agenda bertindak pada kuliah kita pagi ini, tolong usaha secepat mungkin hafaz Asmaul Husna agar kita layak masuk syurga. Kenapa Ustaz kata secepat yang mungkin? Sebab kita ni insya-Allah pada bila-bila masa saja akan meninggal dunia. Tak naklah kita separuh jalan meninggal dunia dalam keadaan tidak lagi menyempurnakan hafazan Asmaul Husna. Alhamdulillah di tahfiz Ustaz, tahfiz kita semualah kiranya, Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Maditul Hufaz, setiap hari pelajar diwajibkan melantun-lantunkan Asmaul Husna sebelum mereka memulakan hafazan Al-Quranul Karim. Baik, para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, izinkan Ustaz untuk membentangkan beberapa hadis Nabi SAW berkenaan dengan Asmaul Husna. Contoh ya,
Hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ismullahil a'zam fi hataini ayataini wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa Fatihati Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bagaimana pada hadis ini disebut nama Allah yang besar, yang mulia ialah ada pada dua ayat ini. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan yang kedua ialah Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Ustaz memang bertemu dengan ulama yang mengamalkan dua ayat ini. Okey, di Kelantan ada satu pondok namanya Pondok Beta. Di Pondok Beta ni ada seorang tok guru yang Ustaz panggil tok ayah kanda. Itu dia. Kira baiklah dengan Ustaz, Allahyarham, telah pun meninggal dunia. Masya Allah, beliau seorang yang kuat beribadah. Siangnya berpuasa, malamnya beribadah, dan Masya Allah memiliki kemahiran dalam perubatan kerohanian. Memang beliau ni ahli zikir. Dalam banyak-banyak zikir yang beliau sentiasa berzikir lah dua ayat ini. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kemudian Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita perhatikan bagaimana dalam kedua-dua ayat ini adanya Asma'ul Husna, Ar-Rahmanur Rahim. Kemudian lagi Al-Hayyu Al-Qayyum. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Lagi Al-Hayyul Qayyum, Allah yang Maha Hidup. Al-Qayyum yang Maha Berdiri Sendiri. Maha Berdiri Sendiri ini bahasa klasik kan? Kalau bahasa moden diterjemahkan dengan maksud independent. Allah ni Al-Hayyu, hidup, tak pernah mati. Al-Hayyu, hidup dan tak bermula dengan mati. Al-Qayyum, independent. Apa maksud independent? Itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada makhluknya. Jadi, apa yang Ustaz ingin utarakan di sini, hadirin sekalian, sesuai dengan pengajaran daripada hadis ini, tolong ya, biarlah kita dalam hidup ni, cubalah kita jadikan ayat-ayat tertentu, hadis-hadis tertentu, zikir-zikir tertentu yang menjadi rutin kepada makanan rohani kita. Ini yang paling penting Ustaz nak highlightkan pada detik sekarang. Tolong ya, biar ada dalam diri kita ni yang menjadi rutin kerohanian hidup kita. Biasa tak kita dengar bila kita jumpa dengan ulama-ulama, kita tanya, wahai tuan guru, wahai tok guru, apa dia ya zikir yang tuan guru tak pernah tinggal? Maka macam-macam jawapan yang mereka akan respon kan. Ada tuan guru ni kata, okey, saya tak pernah tinggal apa maksurah, saya baca pagi petang. Itulah makanan kerohanian saya. Masya Allah. Tanya pula guru yang lain, apa dia yang menjadi amalan istiqamah tuan guru? Dia kata, oh aku ni mengamalkan mangzil, pagi petang. Yang ni pula, oh aku mengamalkan qul huwallahu ahad, 1000 kali sehari. Yang ni pula, oh aku ni mengamalkan selawat syifa, nah aku ni mengamalkan selawat 1000 kali. Itu semua boleh belaka. Tunggu lagi dalam konteks Asma'ul Husna juga biarlah kita ni ada yang menjadi sesuatu makanan kerohanian yang kita baca secara istiqamah. Mana Ustaz? Tentulah Ustaz cadangkan ambil yang ni. Maka sekali lagi Ustaz kata, tuan-tuan dan puan-puan, silalah jadikan kedua-dua ayat ini
makanan kerohanian kita yang kita akan sebut siang, malam, pagi, petang, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, musim kemarau, musim panas, musim sejuk, musim dingin, musim kaya, mungkin musim miskin, musim sihat, musim sakit. Menjadi buah mulut kita, menjadi darah daging kita, mengalir pada seluruh pembuluh darah kita. InsyaAllah hadirin sekalian ada berkatnya. InsyaAllah para hadirin sekalian ada rahmatnya. InsyaAllah para hadirin sekalian ada miracle-nya, keajaiban yang kita tak tahu. Yakin. Apa dia ayatnya? Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Lagi alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, an Baridah bin Al-Hasib radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u wa huwa yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qala faqala walladhi nafsi biyadihi laqad sa'alallahu bismil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Hadis sahih Tirmizi, yang bermaksud daripada seorang sahabat Nabi namanya Baridah bin Al-Hasib. Bagaimana suatu hari Nabi SAW mendengar seseorang itu sahabat Nabi lah yang lain berkata, berdoa, berkata, berzikir. Apa zikirnya? Hak warna merah tu. Yang warna merah tu adalah matan zikirnya. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, inni as'aluka, sesungguhnya aku mengaku, bi'anni, sesungguhnya ashadu, aku mengaku, berjadi saksi, annaka, sesungguhnya engkau, antallah, Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang disembah malaikat engkau, wahai Allah. Allah mana? Al-ahadu as-samadu. Itu sifat Allah tu. Asma'ul husna tu yang kita akan belajar ni. Yang Maha Esa, As-Samadu, yang bertumpuan seluruh makhluk kepadanya. Allazi lam yalid, Allah yang tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang ada tolak banding dengannya. Maka Nabi yang mendengar sahabat ini berzikir dengan zikir Asma'ul Husna ini, berzikir dengan zikir yang ada Asma'ul Husna di dalamnya, apa Nabi kata? Sesungguhnya hamba Allah ini telah berzikir dengan nama-nama Allah yang a'zam, yang besar, yang mulia, yakni Asma'ul Husna. Yang mana dengan zikir itulah menjadikan apabila dia meminta apa jua pun daripada Allah, ajaba, Allah memustajabkan doanya. Dan apabila dia memohon apa jua daripada Allah, a'ta, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya segala-galanya. Masya-Allah, tabarakallah. Hebat hadirin sekalian. Ustaz pun tak tahulah nak huraikan macam mana lagi. Nak kata ini bohong, ingat ya, ini Nabi. Yang kita belajar, mustahil Nabi bersifat bohong. Apatah lagi kalau kita belajar hadis Nabi ini maknanya apa dia? Tetap juga idea asal datang daripada Allah Subhanahu wa taala, cuma yang mengungkapnya ialah daripada bahasa Nabi SAW. Beza dengan Al-Quranul Karim, ideanya daripada Allah, maka kata-kata juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Ustaz nak bagilah assignment yang kedua, tugasan yang kedua. Apa dia? Ustaz mohon sangat-sangat kepada semua peserta mihrab yang Ustaz kasihi, yang Ustaz sayangi, intan payung semua ni, supaya tuan-puan
silalah baca doa ini. Doa mana? Doa yang berwarna merah itu. Saya ulang sekali lagi. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Nabi kata, sesiapa yang melazimkan membaca doa ini yang ada di dalamnya Asmaul Husna, maka dia berdoa apa sekalipun kepada Allah, Allah akan memustajabkan doa dia. Dia minta apa sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan apa yang dia minta. Masya Allah. Allah Maha Kaya, tuan-puan. Allah itu Maha Kaya. Allah berilah apa saja yang Allah nak beri, tetap tak berkurangan. Maka ini semua menggambarkan kelebihan-kelebihan yang ada pada Asmaul Husna. Baik. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, untuk pagi ni Ustaz rasa pada tu saja dulu yang Ustaz ingin sampaikan. Apa maksud? Maksudnya insya-Allah pada hari Sabtu dan Ahad akan datang, Ustaz akan berkongsi dengan tuan-puan outcome. Outcome ni maknanya apa yang kita boleh hasilkan daripada Asmaul Husna. Macam mana cara kalau kita nak berdoa, kita akan melantun-lantunkan Asmaul Husna. Menjadikan doa kita lebih ada feel, menjadikan kita ni sedap bila berdoa, khusyuk bila berdoa, ada rasa takut kepada Allah, ada rasa harap kepada Allah, ada rasa kasih kepada Allah. Jadi Ustaz telah pun sediakan slide untuk itu semua, tapi insya-Allah Ustaz akan berkongsi pada hari Sabtu akan datang. Spontan Ustaz boleh sebutlah sini ya, ini adalah contoh-contoh slide yang telah pun Ustaz siapkan, dan insya-Allah Ustaz akan berkongsi. Dan daripada perkongsian tersebut kita akan sama-sama bangunkan. Kita akan sama-sama bangunkan dalam kuliah pada hari Sabtu akan datang, macam mana diri sendiri masing-masing nak berdoa kepada Allah dalam keadaan menyebut-nyebut Asmaul Husna. Kenapa tu? Sebab kita akan belajar pada semalam, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama Allah yang indah-indah, fad'uhu biha. Bila kamu nak berdoa, jangan lupa sila tenggekkan kepada nama-nama Allah yang indah-indah itu, Allah berkenan. Bayangkan betapa berkenannya Allah kalau kita lihat kepada hadis yang Ustaz paparkan di sini, sampai kepada Allah kata, mana-mana di kalangan hamba-Ku yang berdoa dengan doa yang ada padanya Asmaul Husna, maka Nabi kata, siapa yang berdoa, Allah mustajabkan doa. Siapa yang minta, Allah akan langsung memberinya. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat luar biasa pada Asmaul Husna. Namun untuk pagi ini, pada itu salah dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Sekali terima kasih. Doalah kepada kami berdua, Ustaz Azhar Yaakob, Ustaz Nafizah Musa, anak-anak dan seluruh warga Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz, supaya terus kami boleh mendidik ummah dengan hafazah Al-Quran 30 juzuk, belajar sampai ke SPM, belajar dalam aliran sains, aliran perakaunan, dan juga insya-Allah supaya juga dibukakan pintu-pintu hati manusia dan ummah di Malaysia untuk terus memberikan sumbangan kepada pembangunan Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz pada fasa yang kedua, yang kita sedang giat membangunnya untuk menampung 420 orang pelajar baru lengkap dengan asrama, insya-Allah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan surah Wal Asri dan majlis kafarah. Bismillah. Wal Asri. Illa. Subhanakallah. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.